kadang-kadang orang pernah pergi umrah ni Ustaz, tapi dia terus pergi haji. Jadi benda tu adakah macam susah ke ataupun jemaah baik-baiknya pergilah umrah dulu? Untuk yang ni, kita pun kadang-kadang dengar juga kepada sebahagian daripada jemaah, sebahagian daripada rakyat kita Malaysia mengatakan bahawa kamu kenapa pergi haji dahulu? Buatlah umrah, sedangkan haji itu fardu, sedangkan umrah tu fardu juga, wajib juga. Jadi kalau ikutkan sunnah Nabi SAW, buat umrah dahulu. Sebab Nabi masuk ke Mekah selepas Nabi pindah ke kota Madinah, selama 6 tahun Nabi sangat rindu sangat. Nabi datang buat umrah. Walaupun umrah kali itu untuk mengajar kepada kita supaya ada jendam esar itu, maknanya Nabi tak dibenarkan masuk. Jadi ini salah satu pada saya untuk beri motivasi kepada kita bahawa Nabi sendiri ada halangan, dah naik unta 8 hari sampai ke Hudaibiyah, lebih kurang dalam 30 ataupun 29 km nak sampai ke Mekah. Tiba-tiba tidak dibenarkan puak musyrik. Kalau nak langgar pada ketika itu Nabi dah mampu dah. Tapi Nabi tidak. Nabi bersabar, Nabi tidak melawan. Assalamualaikum, saya Hajah Hafizah binti Daud, berpengalaman lebih 15 tahun dalam urusan jemaah umrah. Jadi dengan pengalaman setahun menguruskan lebih daripada 40,000 jemaah, umrah ni bukanlah satu pengurusan yang mudah, kan, satu pengurusan yang straightforward. Jadi banyak ujian, banyak masalah yang kita hadapi, sama ada kita sebagai seorang jemaah ataupun kita berada di pihak pengurusan. Tetapi setiap masalah tu ada solusinya. Jadi saya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk sama-sama mendapatkan apakah solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi dalam bidang umrah ini. Solusi umrah langkah kau cari, Akes ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita bertemu dalam podcast Solusi Umrah. Walaupun kita banyak menyentuh tentang umrah, tapi umrah dan haji ni dia tak jauh banyak lah bezanya. Dan biasanya jemaah ada orang yang dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali mengerjakan umrah. Jadi mungkin bagi setengah orang umrah ni taklah susah mana. Tetapi bagaimana pula dengan ibadah haji yang kita nak dapat panggilan tu pun dah susah, dan yang diterima pun tak ramai dan dia nampak macam sangat besar. Jadi hari ini kita nak cerita tentang lebih kepada ibadah haji itu sendiri. Jadi bagi mereka yang mungkin dalam masa terdekat sedang menunggu panggilan haji ataupun dah mendapat panggilan haji, mungkin episod kita yang saya akan bincangkan dengan Ustaz Ismail hari ini mungkin boleh nampaklah gambaran ibadah haji itu sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok kita kalau cerita bab haji ni Ustaz, tak habis kan Ustaz? InsyaAllah. Haji ni dia panjang cerita dia. Itulah. Jadi hari ni mungkin kita nak sentuh lebih sikit tentang haji ni. Asasnya lah kita nak nampakkan sendiri ibadah haji tu macam mana. Mungkin Ustaz boleh start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina fi qulubina nura, Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshurna min khaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada episod kali ini kita dapat bertemu sekali lagi. Terima kasih Tuan Hajah panggil saya untuk sama-sama kita bualkan ataupun kita bahaskan dalam tajuk yang pada saya amat besar, memerlukan pengetahuan yang baiklah untuk kita mengenal. Sebab apa? Dalam bab haji ini Nabi sendiri Nabi melaksanakannya pada akhir saat-saat Nabi dah nak wafat. Maknanya selepas 23 tahun Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam ini di kota Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Tapi haji ini satu penyaksian yang begitu besar sekali. Rasulullah SAW pada tahun ke-9 mengarahkan supaya melaksanakan ibadah haji bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan pada ketika itu Rasulullah masih belum sempat lagi banyak urusan-urusan untuk, sebab kota Mekah pada ketika itu masih belum bersih lagi. Ada puak-puak Quraisy. Selepas pada tahun ke-9 lah bahawa diumumkan bahawa tidak ada lagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak Islam berada di kota Mekah. Sebab apa?
Kerana kalau ada orang-orang musyrikin ini tak ada kerja lain. Dia cuma Mm-mm. hanyalah untuk khianat, untuk menipu, untuk menyekat bahawa perkembangan Islam ini sebagaimana Rasulullah SAW bawa agama Islam untuk cara hidup, untuk hidup Mm. dalam keadaan aman, untuk hidup patuh kepada Allah SWT, untuk hidup Mm. dunia dan di akhirat. Mm-mm. Jadi haji ini telah pun Rasulullah sendiri pada tahun ke-10 membawa para sahabat lebih kurang dalam 100,000. Jadi sudah tentulah kepada takrif haji ini, Mm-mm. para sahabat banyak menceritakan apabila Mm. fantashiruna fil ardi, selepas wafatnya Rasulullah SAW, fantashiruna fil ardi, bahawa para sahabat berpindah, bertaburan untuk menyampaikan Islam kepada seluruh dunia. Sudah Mm-mm. pastilah bahawa kalau ketika ini Rasulullah tu ada mikrofon teramkan kepada semua Mm-mm. jemaah, Mm-mm. banyak mengetahui. Macam mana Tetapi dulu tu? macam mana bagaimana keadaan Rasulullah pada ketika itu, tidak ada mikrofon, bawa Mm-mm. 100,000, Nak mana sampaikan mungkin untuk nak dengar kepada 100,000. Jadi Mm-mm. banyaklah kisah-kisah dalam hadis Nabi SAW menerangkan pada ketika ini Rasulullah bercerita, sebahagian para sahabat dengar, sebahagian lagi yang tak dengar, kemudian akan disampaikan. Begitulah ceritanya sangat besar. Mm-mm. Jadi sebab itu haji ini pada saya baru jugalah, saya rasa baru 25 tahun Mm-mm. secara khasnya saya bersama haji ini. Mm-mm. Tapi setiap tahun, setiap tabung haji buat muzakarah, saya hadir bersama-sama. Setiap tahunlah ada perubahan, setiap tahunlah dibuka ilmu-ilmu ni. Mm-mm. Maknanya kita akan mengkajinya dengan begitu detail, begitu kita takut haji ini kita buat dengan secara akal, kita tidak. Mm-mm. Sebab haji ini adalah ditunjuk sendiri oleh Rasulullah Rasulullah SAW SAW. dan dilaksanakan, diikuti oleh para sahabat yang begitu ramai sekali. Mm. Jadi ada sahabat pada ketika itu tak dapat, dia bertaburan di seluruh dunia. Mm-mm. Tapi Nyampaikan. alhamdulillah, ta'arafu, dikumpulkan haji ini pada setiap tahun. Kita pada ketika ini, zaman-zaman moden ini, alhamdulillah kita dapatlah, walaupun kita rasa kita banyak mengikut pada mazhab Syafi'i, kalau ikutkan ada yang tak dapat haji. Tetapi oleh kerana Rasulullah, agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi, jadi kita mengikut pandangan-pandangan pendapat yang lain, mengira ada cara-cara yang dibawa oleh pada mazhab-mazhab yang lain. InsyaAllah kita juga akan dapat menyelesaikan masalah kita. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dalam badan ibadah haji ini sangat luas dia punya pengetahuan dia. Jadi sebagaimana Ajar minta kita terangkan apakah dia ibadah haji itu. Ibadah haji ini tuan-tuan dan puan-puan adalah yang dari segi tarikh strategi untuk peksa SPM tu, saya kata tak boleh teranglah, tapi saya nak terangkan secara ringkasnya. Apa maksud ibadah haji itu? Ialah ibadah yang khusus hanyalah boleh dilakukan di satu tempat di dalam dunia ni, itu iaitu Kota Mekah dan Arafah, Mina, Muzdalifah. Di situ saja tempat boleh melaksanakan ibadah haji. Tak boleh buat ibadah ini di tempat lain. Macam ibadah solat, ibadah puasa, ibadah zakat yang lain, di mana-mana saja kita berada, kita boleh melaksanakan ibadah itu. Tetapi sebitulah ibadah haji ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan melalui nabinya, melalui nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana tata cara untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini, sesiapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan haji, masuk ke Mekah berniat haji dan mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, beri panduan kepada kita, dan kita masuk dengan berniat haji, bertalbiyah sampai ke Mekah. Lepas itu kita haji ni dia ada, sebab apa haji ni ada sampai 3 pergerakan. Maknanya ada dinamakan haji itu haji ifrad, ada dinamakan haji itu dinamakan tamattu', ada haji itu juga dinamakan haji qiran. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi ruang kepada seluruh umat manusia, yang mampu, yang tak mampu, yang banyak duit, yang susah, yang berbagai-bagai, mereka boleh memilih di antara mana-mana haji yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita, pilihlah mana satu cara yang kita nak laksanakan, sama ada haji ifrad ataupun haji tamattu' ataupun haji qiran, mengikut kesesuaian kepada kita, mengikut keselesaan kepada kita, mengikut kemampuan. Dia mampu jugalah. Sebab apa? Kalau ikutkan haji ifrad ni, dia hanya boleh membuat haji saja dalam bulan haji. Jadi begitulah tarikh haji ini, maknanya kita berniat haji, datang ke Mekah, melaksanakan haji, itu dinamakan haji ifrad, dan teruslah kita berihram, kita wukuf, kita Muzdalifah dan berada di Mina. Apa yang kita nak buat, pergi melontar pada hari 11, 12, 13, lepas tu kita balik ke Mekah, tawaf dan sa'i. Itu maknanya dinamakan pergerakan ibadah haji. Tapi
panjang lagi lah cerita, insya-Allah kita Panjang tu. ceritakan. Intronya pun dah panjang. Intro dia panjang kan. Sebab apa? Dia panjang cerita dia sebab apa? Haji ni dia beri ruang kepada kita untuk boleh kita melaksanakan, semua manusia mampu insya-Allah. InsyaAllah. Macam ibadah-ibadah lain. Tetapi oleh kerana haji ni perkara yang tidak macam ibadah-ibadah lain. Ibadah lain boleh katakan semua orang mampu. Tetapi ibadah haji ni dia menyebabkan mengambil kira ada dua benda. Yang pertama sekali ilmu yang kita ada, yang kedua tenaga yang kita ada, kemudian tenaga itu terbagi kepada ada bahagian-bahagian lagi. Sebab apa dalam Al-Quran yang jelas kepada kita walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Saya kata cukup hadis itulah bermakna kita fahamkan haji itu hanya boleh dilaksanakan di Kota Mekah pada masa yang telah ditentukan. Itu maksud haji itu. Nampak kan kita gambaran haji tu dia macam umrah tapi dia besar lagi. Ustaz, Kalau umrah ni orang kan boleh dapat pergi berulang-ulang kali. Kita nampak kadang-kadang Allah jemput dengan kemampuan, kesihatan, keuangan apa semua ni Allah jemput dia, Allah izin dia datang banyak kali. Tapi haji ni tak semua orang dapat, bukan kata berulang kali, sekali pun susah kan Ustaz. Jadi macam mana kita nak anggapkan perjalanan haji ni adalah kita anggap macam inilah sekali seumur hidup. Terima kasih Nak Hajah. buat yang terbaik ni. Bagi haji tu dia panjang cerita dia. So dia. Kemudian umrah ni pendek je. Umrah tu adalah sebahagian daripada dia perkara yang berasingan, tapi ada sebahagiannya termasuk dalam kerja-kerja haji. Umrah dia pendek saja, dia niat, dia tawaf dan sa'i, potong rambut, itu nama dia umrah. Tapi berlaku di Kota Mekah juga. Tapi haji ni kata-kata setengah orang mengatakan inilah kali pertama, inilah kali terakhir, sebab kalau ikutkan zaman-zaman masa saya student dulu, maknanya haji ni bila-bila dia masuk. Kita boleh pergi boleh banyak kali kan. Tetapi apabila umat manusia ni, terutama sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun manusia ni terlalu ramai pada ketika ini, sedang haji ni hanyalah saya katakan tadi, hanyalah boleh dibuat di satu tempat, tidak boleh dibuat di tempat lain. Dan kawasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu maknanya kawasannya sangat terhad. Maknanya boleh menampung berapa orang untuk kita hadir ke Padang Arafah, berapa orang yang boleh untuk tawaf. Jadi sebab itu oleh katakan haji ini pertama sekali yang katakan kita kata berniatlah untuk itu kalau kita dapat tu, kita doa pada Allah untuk dapat haji, inilah kali pertama dan kali terakhir. Sebab kalau ikutkan yang ada pada hari inilah, saya kata kuota, kalau kita sekarang ini telah pun ditakbirkan oleh seluruh dunia ini, setiap negara menguruskan hanya diberi kuota 1% kepada penduduk Islam. Cuma kita ni bertuah Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana rakyatnya suka suka melaksanakan ibadah, kurang membuat kezaliman yang besar kepada manusia lain, Allah beri rahmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak ada membuat kebajikan, buat banyak ataupun dalam negara kita ini banyak kezaliman berlaku, tunggulah masa kehancuran yang Allah akan turunkan bala. Tapi kita bersyukur kepada Allah, berdoa pada Allah, kita berusaha untuk supaya mengurangkan kezaliman berlaku di negara kita. Tapi alhamdulillah, ya kalau katakan tadi awal tadi, kalau ikutkan kita daftar dari ini mungkin 100 tahun akan dapat pergi. Lebih 100 tahun Ustaz. Jadi kemungkinan memang kalau saya sama dengan Hajah pergi haji pada saya pergi haji sendiri tu pada 2013 kan, kita balik tak boleh daftar lagi dah. Betul. Jadi bermakna kalau kita dapat pergi tu, bermakna itulah kali terakhir bagi kita. Kecualilah Allah beri pilih, contohnya kepada mutawif, kepada petugas-petugas. Kalau ikutkan tuan-tuan dan puan-puan, petugas di Saudi tidak dibenarkan melaksanakan ibadah haji. Itu peraturan kerajaan Saudi. Sebab itu saya pelik kenapa kita ataupun boleh buat badal haji. Kalau ikutkan Saudi tidak benarkan sama sekali. Sebab petugas tak dibenarkan membuat haji. Mengurus saja. Dia tak benarkan pakaian ihram. Itu yang saya dipahamkan. Saya sampai petugas-petugas haji, contohnya petugas kita yang jaga kereta api dekat Mekah 200 dia saya seperti itu bertugas sebagai guru agama, dia datang jumpa kita, Ustaz macam mana saya boleh buat haji tak? Saya kata buat haji boleh, tetapi langgar peraturan ihram haji sebab dia tak boleh pakai. Kalau pakai automatik dia hantar balik. Dia tak benarkan. Dia tak benarkan kepada petugas-petugas. Semua yang bagi nasi yang pada kita tu, yang dibagi kepada petugas ialah mutawif yang datang daripada Malaysia. Yang datang daripada negeri masing-masing dibenarkan. Tetapi kalau petugas pengambilan Saudi memang tidak dibenarkan. Jadi begitu tuan-tuan, padatnya, sukarnya untuk kita untuk dapat pelaksanaan haji. Jadi kalaulah tuan-tuan dapat
pilihan Allah. Allah panggil pada ketika Mm-mm. itu, pada ketika ini ataupun dalam setahun dua ini tuan-tuan dapat menjadi tetamu Allah. Allah panggil itu sebenarnya doa tuan-tuan dan puan, tuan-tuan Mm-mm. sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat jadi menyempurnakan ibadah haji. Tuan-tuan buat sungguh-sungguh. Apa maksud Mm-mm. buat sungguh-sungguh? Maknanya tuan-tuan kena buat dua benda ni kena cari. Yang pertama sekali tuan-tuan kena cari ilmu sungguh-sungguh tentang ibadah haji. Kena masak betul-betul, buat apa yang telah dia ajar kepada kita. Tamu haji mengadakan sebanyak 13 siri 26 jam itu. Sekarang ni bukan 26 jam lagi, 3 jam dah sekarang ni. Mm-mm. 20 kali 13 mana 30 jam, hampir ke 40 jam untuk kita belajar tu untuk persediaan. Tapi sebenarnya tak cukup lagi. Mm-mm. Sebab dia ganjaran yang besar. Kemudian perkumpulan satu, kalau ikutkan dalam muzakarah kami tu, dia itulah haji ini adalah satu, nak melaksanakannya mesti ada pengorbanan yang besar kepada kita untuk mendapatkan title Haji Mabrur itu. Sebab Mm-mm. bukan senang. Sebab haji ini hanya boleh berlaku di dalam satu tahun dan masa yang satu, kemudian tempat yang satu. Kemudian haji itu bukan tempat yang satu, dia tempat yang perlu bergerak. Maknanya daripada Mekah ke Arafah 21 km. Kemudian daripada Arafah ke Muzdalifah 6 km. Daripada Muzdalifah pergi ke Mina 6 km lagi. Karena kemudian daripada Mina balik ke Mekah 7 km. Memerlukan pergerakan yang sangat sukar pada ketika itu. Kalau ikutkan terlalu ramai. Kalau setakat 100,000, pada saya tak ada masalah. Berjuta Ustaz. Ini hampir 3 juta, 4 juta pergerakan itu orang kata memang tak boleh bergerak. Sebab itu dikurangkan, ikut peraturan Saudi, kurangkan kenderaan untuk bergerak. Banyakkan kita Jalan kaki. menggunakan kereta sendirilah. Kereta kaki kita sendiri berjalan kan. Maknanya Ingat kena ada kereta pula. ada kereta Rupanya di kena Arafah, kaki. di Mina. Kalau negara-negara yang hebat, yang tenaga kuat tu Turki dan sebagainya, Pakistan, kebanyakan diorang jalan kaki je. Untuk maknanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diorang sanggup jalan kaki, jadi jalan kita kurang sikit kan. Kalau dia semua, kalau ingat dulu semuanya menggunakan kenderaan, sudah tentu sesak, padat dah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itu dia katakan maknanya sekali je lah peluang untuk kita, itulah kita buat sungguh-sungguh. Maknanya tak mungkin lagi kita akan mendapat pergi kali yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi saya rasa kalau tuan-tuan, tapi kebanyakannya apa yang saya dapati kepada semua jemaah haji, majoritinya baiklah. Maknanya cuma ada sebahagian ataupun sesuku tu yang perlu diperingatkan. Tapi kita, itu pengalaman. Kita tak nak yang akan datang ini, kalau boleh 100%. Mengejar untuk mendapat haji mabrur, maknanya penuhkan ilmu, penuhkan tenaga. Nanti kita akan tayangkan sedikit lagi, insyaAllah. Besarnya ibadah haji ni Ustaz. Kalau takkan Allah letak dalam rukun Islam ni Ustaz. Ya. Sebab tu kita kena ada ilmu, kena belajar betul-betul lah nak pergi ni. Jadi kalau kita tengok, kita sebenarnya semalam pun kita dah ada bincang dah episod sebelum ni kan, tentang adab apa semua. Jadi kali ni kita nak cerita lebih kepada ibadah haji tu sendiri. Jadi sebelum kita berangkat tu, persiapan tu yang paling penting sekali Ustaz. Okey, kita tahu tadi bahawa ibadah haji itu adalah satu perjuangan ataupun satu perkara yang perlu kita berjuang untuk melaksanakannya. Maknanya bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala menyusahkan kepada umatnya, kepada hamba-Nya untuk melaksanakan, tetapi sebab ibadah haji ini satu ibadah yang istimewa, dia letakkan pada rukun Islam yang kelima untuk menyempurnakan kepada kita sebagai seorang Islam itu sendiri. Jadi sudah pastilah persiapan kita dah tahu tadi bahawa amat sukar perjalanan itu, tapi jika sekiranya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala setakat ni tidak jadi mudah. Jadi maknanya alhamdulillah, maknanya dibolehkan kepada semua bergerak, tetapi kesukaran itulah perlu kita mengurangkan kesukaran. Sukar atau tak sukar, mengurangkan maksud dia, kita bila kita nak pergi, mestilah yang pertama sekali kita mencari ilmu tu tadi. Mesti ada ilmu kita, ilmu tentang bagaimana Nabi ajar, supaya Nabi berniat macam mana, menjaga larangan ni macam mana, kemudian persiapan ilmu tu. Maknanya kita tahu, kemudian kita ilmu kita juga seperti mana kita berada di Arafah, apa yang kita nak buat, apa yang Nabi buat. Nanti kita akan cerita tuan-tuan, apa Nabi buat di Arafah. Kita ikut apa yang Nabi buat, itu yang terbaik. Bukan ikut hati kita, bukan yang ikut naluri kita, bukan ikutnya kepada keseluruhan mutawif tu. Kadang-kadang kan mutawif pun ada yang tersasar juga. Sebab apa? Sebab dia manusia. Jadi kita perlu, sebab itu dengan ilmu yang mantap.
Maknanya ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan-keterangan kita. Yang keduanya, kita perlu persiapan yang telah kita manistata'a ilaihi sabila. Maknanya ada manistata' ni maknanya ada kuasa, kada ada dua. Maknanya sama sekali mesti kita wang yang mencukupi. Maknanya tak bolehlah kita pergi tawakal kepada Allah, tinggal anak isteri tak ada duit, tinggal tanggungjawab kita hutang dekat sana sini. Jadi kalau macam ni kita belum mampu lagi untuk melaksanakan haji. Jadi bermakna kita perlu uruskan itu. Kalau kita ada tanggungan-tanggungan itu, kita perlu persiapkan. Sebab itu persiapkan keuangan itu, dan juga belanja kita masa berada di Mekah. Mesti kita ada belanja. Minta-minta pula ya, walaupun kita bayar tabung haji itu yang telah ditetapkan P40 sampai 30 tu, maknanya ada 3,000 tu, itu untuk perjalanan dan makan. Jadi yang lain ada keperluan, seperti mana kita membuat haji tamattu, kita kena bayar dam lebih kurang 500 ekor kambing. Itu kena sediakan. Jangan kita tawakal begitu saja, tak betul. Jadi sebab apa? Dalam manistata'a ilaihi sabila, maknanya dalam Al-Quran kata hendaklah kita mampu dari segi mana? Mampu dari segi harta kita, mampu dari segi tenaga. Yang keduanya, mampu dari segi tenaga. Maknanya kita mesti sihat. Jangan kita bertawakal. Sebab sekarang ni kalau nak ikutkan memang agak sukarlah. Saya juga pernah dulu jadi finance bersama-sama doktor. Kalau ikut doktor, dia tak bagi je. Sebab dia kata kita perlu pada hadis, dia tak mampu jangan pergi, tak. Sebab kalau dia pergi dalam keadaan orang yang sakit ni, dia akan menyusahkan orang lain. Contoh saya pernah berlakulah yang sakit ni, dia sebab itu dialisis tak dibenarkan. Saya pernah bertugas, saya ingat tu pada ketika itu 2017 saya rasa. Sebelum itu lagi 2005, masa yang saya bertemu dengan pesakit dialisis. Dia sekali ke sana orang ramai, dia tak sempat nak sediakan. Sebab tu dia tak mampu. Sebab apa? Apabila dia kena cuci darah 3 hari, 3 kali seminggu, dia dapat cuci 2 kali. Muka dia lebam. Jadi dia lebam, semua orang lain dibakikan dia. Tak mau haji jahat, orang itu jahat. Sedangkan dia tak mampu. Sebab itulah keluarnya keputusan Muzakarah tak dibenarkan kepada orang yang sakit dialisis, sakit kronik dan sakit yang tidak mampu untuk melaksanakan orang lain. Contoh saya pergi 2017, 2018 tu, ramai yang pergi sakit. Satu bas, satu kapal terbang tu 20 naik wheelchair. Siapa nak uruskan itu? Jadi petugas kita tak ramai, 6 orang nak handlekan 3,000. Jadi kita ambil hak orang lain pula. Maknanya kita kena menguruskan dia saja, orang lain yang sihat tu tidak diberi panduan. Jadi itulah sebab kita kena faham, jika sekiranya kita mampu dari segi harta, mampu dari segi kesihatan kita, dan yang paling penting ilmu itulah yang perlu kita kena jaga. Jadi itu persiapan. Mesti tuan-tuan kena bersedia sungguh belajar secara yang telah disediakan oleh tabung haji. Kalau travel disediakan oleh travel, belajar bersungguh-sungguh. Dan sekarang ni kemudahan seperti mana kita ada yang kita buat ni, tuan-tuan boleh juga dengar untuk sebagai panduan kepada kita supaya kita kurang resiko, kurang masalah ni kata kuranglah masalah tu dapat kita atasi dengan baik. Kita tak nak kita pana sampai kat sana, apa masalah kita pun bertawakal diam macam tu saja. Jadi tak selesai ibadah haji suruh kita. redor aje. Main redor tak betul. Sebab kita agama Islam ni agama yang diberi panduan oleh ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, jelaskan kepada kita, dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan kepada kita, dan ulama telah pun susun bagaimana untuk kita melaksanakan tata cara hidup kita yang baik. Alhamdulillah, Jadi masya-Allah. kena bersedia dekat situ aja. Okey, insya-Allah. Okay, Ustaz, ini kan kalau nak pergi, dulu saya ingat lagi masa saya nak pergi, kita pun confused ni. Saya nak buat haji ifrad, haji Syawal, nak buat haji tamattu. Dia kalau tak betul-betul dia boleh gaduh tu nanti kan. Jadi mungkin kita boleh bagi sikit panduan ke Ustaz pada jemaah ni. Dia ni sebenarnya haji mana dia kena pilih ni, macam mana caranya? Okey, terima kasih Jah. Jadi tentang pemilihan ini saya pun banyak jugalah pengalaman dengan jemaah-jemaah, ada pergaduhan dekat Mekah, ada macam-macam lah urusan kita tak nak cerita banyak-banyak sangat tentang keburukan yang itu ada, tetapi tuan-tuan berhati-hatilah. Jadi haji ini sebenarnya telah diberi panduan kepada kita. Kita melihat kita nak memilih, sama ada kita nak memilih haji ifrad ke, haji tamattu ke, haji qiran ke, terpulang kepada pergerakan kita. Yang pertama sekali kita dapat tawaran itu, kita mendapat penerbangan awal ke penerbangan akhir. Jika sekiranya kita mendapat penerbangan awal, jadi kita tidak galakkan terpulang kepada, sebab apa? Saya pernah jemaah daripada bawah kawalan saya, dia pergi penerbangan awal, dia membuat haji ifrad.
Jadi Oh. dia memakai ihram tak lamalah, lebih kurang dalam sebulan setengah. Aduh. Sebulan setengah dia memakai ihram. Sebab kadang-kadang saya 40 bergurau dengan hari, saya 50 bergurau dengan hari dia. ya. Saya kata, Masya Allah. kenapa buat haji ifrat? Dia kata, saya datang ke Mekah nak buat haji. Jadi saya bersedia apa saja. Masya Alhamdulillah. Allah. Maknanya dia sebulan setengah lah pakai ihram. Maknanya sebulan setengah dia pakai ihram, barulah dibuka ihram. Itu haji ifrat. Maknanya, jadi kita galakkan kepada tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Kalau kita pergi penerbangan awal, bermakna kita tengok hari wukuf bila. Ada berapa hari lagi. Kalau maknanya ada 20 hari lagi kita sampai ke Mekah, kita minta supaya dia berbincang antara kalau pasangan masing-masing. Berbincang. Kalau dia pergi sendiri tu, terus kita melaksanakan haji tamattu', bermakna masuk dengan melaksanakan ibadah umrah dahulu. Jadi kalau kita masuk ke Mekah, melaksanakan ibadah umrah, selepas itu kita barulah berubat haji, itu nama dia haji tamattu'. Bagi orang yang ada pasangan, yang pergi awal ni, dia melihat kepada perbincangan. Kalau yang jadi masalahnya ialah kepada pasangan orang muda-muda lah. Dia tengok, kalau suami buat haji tamattu', isteri kena buat haji tamattu'. Itu sebaiknya. Itu sebaiknya. Tapi kalau suami buat haji ifrat, isteri terpulang. Kalau dia mampu buat haji ifrat, silakan. Kalau tak mampu, dia buat haji tamattu'. Sebab dia tidak ada masalah. Kalau suami buat haji ifrat, isteri terpulang. Terpulang pada diri dia. Tetapi kalau suami buat haji tamattu', kena bincang elok-elok. Kena minta izin betul-betul. Jadi kalau suami buat haji tamattu', isteri kena minta izin. Kalau yang muda-muda kena minta izin, saya nak buat haji ifrat. Kena bagi alasan lah. Kita ada 10 hari lagi nak wukuf. Saya biasanya datang haji 10 hari. Kalau saya masuk pun, saya memang tak cuci. Jadi kena minta izin. Ada beberapa kes yang dia kena minta izin supaya dia membuat haji haji ifrat. Kalau suami buat haji tamattu' lah. Jadi itu dia melihat kepada kedatangan kita ke Mekah. Tapi kalau dia masuk kepada penerbangan akhir, maknanya ada tinggal seminggu lagi nak wukuf, jadi terpulang pada perbincangan. Maknanya kalau suami nak buat haji ifrat, isteri buatlah juga haji ifrat. Sebab itu kena settlekan. Pasangan itu berbincang apa resiko dia, kena cari ilmu lah. Nak tempat dekat sini tak sempat kalau nak terang. Betul lah. Pemilihan ni 2 jam tak habis saya nak terangkan. Jadi apa-apa itulah. berbincang Ustaz. Apa perbincangan kita faham dah melaksanakan haji tamattu' dan haji ifrat itu. Jadi kita jangan bergaduh di antara suami isteri. Maknanya ini pandangan. Maknanya Imam Syafi'i mengatakan haji ifrat lebih afdal. Sedangkan daripada mazhab lain, haji tamattu' lebih afdal. Tapi sebenarnya kita tak perlu berbahaskan dalam masalah mana lebih afdal. Sebab Nabi tak bagi tahu pun. Nabi bagi tahu kepada Nabi sendiri. Ada yang mengatakan Nabi buat haji ifrat, ada yang mengatakan buat haji qiran. Tapi perintah tiga-tiga ini adalah daripada Nabi SAW. Nabi kalau okeylah kita katakan mengikut pandangan Imam Syafi'i, Nabi buat haji ifrat. Nabi buat tu supaya sunnah dia. Kemudian semua sunnah ni, kemudian Nabi suruh Aisyah buat haji tamattu'. Ini perintah. Sebab itu Imam Hanafi kata buat haji tamattu' lebih afdal. Sebab perintah ni. Sebab ada hadis mengatakan, Nabi kata kalau saya tak buat haji, saya juga buat haji tamattu'. Jadi semua. Kemudian ada Nabi suruh para yang membawa kambing, sebagai-sebagai daripada pekerja-pekerja, Nabi suruh buat haji qiran. Jadi ketiga-tiga pergerakan ini semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada orang mengatakan pahalanya lebih, ini tak. Nabi tak bagi tahu. Nabi bagi ketiga-tiga ini adalah sunnah daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilihlah. Tak perlulah kita nak bergaduh, saya nak buat haji ifrat, saya nak buat tamattu', tak perlu. Dia kata ada setengah itu khilaf yang tentang mengatakan bahawa buat haji ifrat tu tidak ada kena dam. Tak. Buat haji tamattu' kena dam. Dam tu adalah satu pahala. Bukanlah kita pilih haji tamattu' tu kita berdosa. Tak. Orang ingat macam denda je Ustaz. Sebab itu ada ini maknanya ulama mengatakan bahawa lebih afdal itu sebahagian pandangan. Tapi Nabi tidak menjelaskan bahawa ini lebih tak. Ketiga-tiganya Nabi bagi ruang supaya kepada kita dapat melaksanakan dengan seterbaiknya. Kalau nak ikutkan hilang banyak cerita kan. Panjang cerita dia. Sebab apa tamattu' dia kata lebih afdal tu kerana dia tak bayar dam. Sebab itu orang yang tamattu' kata dia lebih, orang yang buat haji ifrat tu dia kata dia tak kena seekor kambing. Tapi orang tamattu' kata dia lebih afdal. Sebab apa? Dalil hujah dia yang pertama sekali perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, dia boleh sembelih seekor kambing, sedangkan dam itu adalah satu ibadah, tambah lagi. Kemudian dia boleh lagi buat umrah, banyak lagi pahala. Jadi banyak hujah-hujah dia. Tapi pada saya, untuk menjalankan kepada semua tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, terpulang pada kita.
Kita tak perlu Mm-mm. bergaduh. Maknanya yang penting benda tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi menjelaskan sama ada wasallam. haji ifrad ataupun haji tamattu ataupun haji Kiram. kirat. Pulanglah Mm-mm. pada kita. Mm-mm. Tapi kalau nak buat haji ifrad kena bincang elok-elok. Mana kena Mm-mm. bagi risiko, kena bagi Mm-mm. apa sebab-sebabnya begini Mm-mm. supaya kita datang ke Mekah melaksanakan ibadah itu dengan redha, dengan puas hati, dengan tenang sebab kita Mm-mm. faham kita dapat melaksanakan dengan yang terbaik. Mm-mm. Kuranglah daripada tension yang ada di kota Mm-mm. Mekah. Okay, kita gambarkan sikit lah Haji Ifrad ni. Maknanya dia masuk Mekah tu dah ada niat haji kan Ya. Ustaz. Jadi kena tengok lah tempoh wukuf tu. Kalau lama dia panjang lah. Kalau dah nak dekat dia dekat lah. Jadi berpakaian ihram, duduk di dalam pantalara ihram ni lama. Jadi itu yang mungkin ada setengah orang dia bersedia, setengah orang dia tak bersedia. Apa-apa pun bincang lah macam Ustaz Ya, cerita. betul. Supaya tak bergaduh. Sebab setengah tu kita kurang memahami bahawa dalam ibadah ni kita takut sangat larangan dan sebagainya. Tak. Padahal tak ada apa Sedangkan pun. bila kita mempelajari bahawa peraturan yang seperti mana larangan 13 itu. Sebab dalam larangan itu tidaklah menyusahkan kita. Sebab 9 daripada 13 itu perkara yang tak senaja, terlupa, tak ingat, tidak dikenakan dam. Cuma 4 perkara je yang kita kena jaga. Yang maknanya senaja tak saja kena bayar. Kemudian pada saya lah tidak ada perkara yang sukar, Jemaah perkara rasa ada macam yang beban benda tu. Padahal tak ada apa. tak ada apa. Maknanya sangat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan peraturan itu, larangan itu supaya untuk jaga kualiti. Ibadah itu banyak peraturan macam Disiplin. macam sekolah jugalah banyak peraturan banyak itu untuk jaga kualiti sekolah. Tapi kalau sekolah tak ada peraturan, tak ada syarat, tak ada itu, jadi Macam-macam macam lah. nak katakan macam kandang lembu lah kan yang tak ada peraturan. Sebab manusia ni mesti sunnatullahnya mesti ada peraturan, mesti ada syarat. Itu sunnatullahnya untuk jaga kualiti manusia itu sendiri, jaga kualiti ibadah itu. Sebab itu peraturan. Jadi ada peraturan itu kita rasa seronok terima peraturan itu. InsyaAllah kita menjadi manusia yang terbaik lah. Al-Quran dan sunnah tu sendiri peraturan Ya, kehidupan peraturan. kita. Sebab manusia tu membezakan daripada makhluk-makhluk lain dengan adanya peraturan, dengan adanya akhlak, dengan adanya nizam. Kalau bahasa Arab nizam lah, maknanya peraturan-peraturan yang telah diadakan kepada manusia supaya jaga kualiti manusia tu hebat daripada makhluk-makhluk InsyaAllah. lain. Yang penting ikut apa yang Nabi dah ajar dah. Ya. Jadi Ustaz, haji ni sebenarnya banyaklah ibadah-ibadah lain pun ada rukunnya. Jadi jemaah selalu keliru antara rukun dengan wajib haji ni. InsyaAllah. Mungkin kita sentuh sikit. Okey, terima kasih Jah. Jadi kita dah panjang dah cerita ni. Seronok cerita haji ni tak habis. Haji ni tentang peraturan-peraturan tadi. Sebab itu peraturan-peraturan tadi untuk menjaga, sebab apa, menyebabkan ibadah kita itu diterima ataupun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam bab lain tak ada sangat peraturan macam tu. Macam solat dia ada rukun semayam, ada sunat-sunat semayam, itu je lah. Tetapi dalam bab haji ni dia tambah lagi. Ada rukun. Maknanya rukun ini mesti kita buat. Kalau kita tak buat, maknanya kita masih belum dapat haji tu. Belum sempurna haji kita. Kalau bab wajib ini, yang kebanyakan jemaah dia tak faham apa makna wajib. Wajib maknanya wajib. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, berdosa. Bukan perkara mainan, walaupun disediakan sebagai denda yang kita tidak melaksanakannya. Tetapi dia diwajibkan. Bermakna kita sebaik mungkin, seboleh mungkin kita akan nak buat benda tu. Itu wajib. Kemudian ada sunat. Itulah perkara sunat. Kita buat, dapat pahala. Tak buat, rugilah. Jangan buat kata tak buat tu. Jangan tak buat tu. Tak apa, tak. Istilah agama ni, kalau perkara yang disunahkan oleh Nabi SAW, kita buat rezeki untuk kita. Kalau kita tak buat, rugilah kita. Sebab kita tak mampu kalau kita tak tinggalkan dengan tak sengaja tu lain cerita lah kan. Jadi sengaja ni rasa rugi sangat bagi kita. Jadi perbezaan itu tadi, maknanya rukun haji ni, kalau kita tak buat, bermakna kita tak dapat haji lah. Kalau sunat ni sunat ni perkara wajib ni masih ada lagi peluang untuk kita mendapat haji. Tetapi dalam perkara wajib ini ada berapa bahagian lah yang saya nak terangkan dengan secara detail dia. Kita kena buat kursus lah. Kena bagi kursus. Tak pernah pergi haji kursus. Jadi kita cuma nampakkan gambaran kasar je. Maknanya kalau rukun ini, maknanya rukun mestilah kita niat. Niat itu
setiap ibadah innamal a'malu binniyat, mesti dimulai dengan niat. Kalau tak dimulakan dengan niat, maknanya orang kata tawajuh permulaan itu tidak confirm, tidak jelas. Bagaimana kualiti ibadah tu? Sebab itu Ikut-ikut pula. sebab itu niat itu sangat penting. Maknanya apabila kita sudah berniat, ada qasad, ada kehendak pada hati kita, itu kita fokus untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita niat solat, fokus untuk melaksanakan ibadah solat. Jadi maknanya niat tu sangat penting. Sebab itu dirukun. Maknanya kalau tak ada niat, tak adalah ibadah tu. Yang kedua maknanya wukuf di Arafah. Kita mesti berada di Arafah. Maknanya al-hajjil Arafah. Kalau kita tak dapat berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, selepas zuhur tu sampai subuh, mana kalau kita tak berada, bermakna kita tidak dapat wukuf. Tidak, maknanya tidak dapat tak dapat haji bagi kita. Kemudian selepas itu kita kena tawaf dan sa'ir. Kemudian satu lagi ditambah untuk kita bersyukur. Tertib pada kebanyakan rukun ini melihat kepada haji mana yang kita pilih. Sebab haji kita pilih tu pergerakan mana. Sebab itu saya suka menjelaskan pergerakan haji tamattu', pergerakan haji ifrad, pergerakan haji qiran. Sebab itu pergerakan. Barang mana kita masuk melaksanakan haji terus, dinamakan haji itu haji ifrad. Kalau kita masuk ke Mekah dalam bulan haji, kita masuk dengan umrah, kita buat umrah dalam bulan haji, jadi kita dipanggil haji itu haji tamattu'. Apakah dinamakan haji tamattu'? Haji yang seronok-seronok. Mana seronok apa? Kita boleh duduk lepas kita buat umrah, kita boleh bersama dengan pasangan kita boleh buat umrah, boleh buat umrah banyak-banyak lagi, kita tidak terikat dengan larangan-larangan. Jadi kita boleh banyak. Itu mana seronok-seronok. Sebab itu kata Imam Hanafi kata haji tamattu' lebih besar lebih pahala dia. Itu kita tak uraikan yang itu. Jadi yang penting bagaimana kita kena fahamkan sungguh bahawa dalam melaksanakan haji ini maknanya sangat jelas kepada kita. Itu je, insya-Allah. Kalau kita tengok rukun umrah tu sendiri kan ada 5, niat, tawaf, sa'i, gunting tu tertib kan. Ada dalam ibadah yang sama tu, perbuatan yang sama tu ada dalam rukun haji. Jadi kadang-kadang orang tak pernah pergi umrah ni Ustaz, tapi dia terus pergi haji. Jadi benda tu adakah macam susah ke, ataupun jemaah sebaik-baiknya pergilah umrah dulu? Untuk yang ni kita pun kadang-kadang dengar juga kepada sebahagian daripada jemaah, sebahagian daripada rakyat kita Malaysia mengatakan bahawa kamu kenapa pergi haji dahulu, buatlah umrah, sedangkan haji itu fardu, sedangkan umrah tu fardu juga, wajib juga. Jadi kalau ikutkan sunnah Nabi SAW, buat umrah dahulu. Sebab Nabi masuk ke Mekah selepas Nabi pindah ke kota Madinah, selama 6 tahun Nabi sangat rindu sangat. Nabi datang buat umrah. Walaupun umrah kali itu untuk mengajar kepada kita supaya ada jendam esar itu, maknanya Nabi tak dibenarkan masuk. Jadi ini salah satu pada saya untuk beri motivasi kepada kita bahawa Nabi sendiri ada halangan, dah naik unta 8 hari sampai ke Hudaibiyah, lebih kurang dalam 30 ataupun 29 km nak sampai ke Mekah. Tiba-tiba tidak dibenarkan puak musyrik. Kalau nak langgar pada ketika itu Nabi dah mampu dah. Tapi Nabi tidak. Nabi bersabar, Nabi tidak melawan, tidak membuat kerosakan. Jadi itu kita kena pentingkan. Begitulah, kalau kita ada halangan di kota Mekah, Nabi boleh buat dam esar balik semula ke Madinah. Jadi itu ini menjadi panduan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi kalau ikutkan sunnahnya, Nabi buat umrah dahulu. Jadi satu pada saya lah, kita buat umrah ni satunya sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kita sikit sebanyak memberi gambaran kepada kita. Sebab sebahagian daripada ibadah haji itu kita telah laksanakan. Maknanya kita sampai ke Mekah, kita dah training bagaimana cara larangan, bagaimana kita bertalbiyahnya, bagaimana kita untuk tawafnya, menyebabkan tawaf, lepas itu kita sa'irnya, lepas itu kita bercukurnya. Jadi ada sebahagian. Cuma tinggal dalam haji ni ditambah bahawa ukuf, Muzdalifah dan Mina. Itu yang ditambah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi pada saya pandangan, kalau ada rezeki, ada duit, belajar betul-betul, buat daftar pergi buat umrah. Pergilah dengan umrah-umrah kepada travel-travel yang telah ada lesen. Jangan pergi travel yang tak ada lesen, yang kita banyak tersibai sampai dia Mekah tak boleh bawa balik dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan tengok servis dia macam mana. Maknanya servis macam mana? Dia mengikut peraturan syarak yang telah disediakan oleh travel. Saya rasa kita bersyukurlah di Malaysia ni dapat travel-travel yang baik. Ada travel yang tak baik tu, tapi tak banyak. Kebanyakannya travel bertungkul lumus untuk menyediakan khidmat yang terbaik. Kita kena ambil travel yang ni. Jadi jangan ambil yang bayar
tidak kepada syarikat. Bayar individu Bayar kalau minta individu. bila boleh tolonglah. Sebab apa? Bolehkah kita tak percaya pada individu tu, tapi oleh kerana ada unsur-unsur penipuan pada ketika ini, untuk mengelakkan, kita pergi dengan travel-travel yang Kita biasa dah orang percaya. pergi, yang ada Kita dah syarikat-syarikat nampak, yang dah nampak, yang beri jaminan kepada kita. Jadi Mm-mm. kita buat umrah dahulu untuk Lebih nampak gambaran. supaya kita dapat kurang sedikitlah risiko untuk kita terpinga-pinga sampai di Mekah. Betul. Kalau tak macam Kalau terbinga kita je. terpingalah sampai di kota Mekah pertamanya, dengan udaranya, dengan Orang dah suasananya. ramai. Lepas tu kita tak pernah mengalami bahawa perhimpunan yang manusia yang begitu banyak. Kat Malaysia saya ingat, saya mula-mula berkhidmat duduk balik pada Mesir, kita ada sukan Commonwealth kan. Itu 100,000 punya etnik. Itu pun dah banyak tak pergi bertanding. Nak uruskan sedikit baru 100,000 belum 3 juta lagi. Jadi pengalaman, perlukan pada pengalaman. Kita pun perlu pada pengalaman. Tapi itulah sedikit andaian kepada kita. Jangan kita pergi ke Mekah tu, kita rasa agak mudah segala-galanya, nak minta kemudahan. Tapi jangan pula kita rasa takut pula nak pergi ke Mekah. No, jangan takut. Bermakna yang penting kita bersedia dengan ilmu kita, bersedia dengan harta kita, bersedia dengan tenaga kita. Sebab ibadah umrah dan haji ini perlu kepada dua. Satu, jiwa. Yang kedua, tenaga. Yang ketiga, harta. Mana 3 benda yang kita perlu korbankan untuk kita melaksanakan ibadah ini. Sebab itu dikatakan ibadah kemuncak dalam segala-gala ibadah. Sebab dia memerlukan kepada 3 benda. Kalau solat, memerlukan itu je, kita setempat di mana-mana kita boleh buat. Tak perlu modal besar. Ya. Okey, kita kalau tengok Ustaz, Arafah kan, orang kata tak ada wukuf di Arafah ni, tak ada haji. Jadi persiapan macam mana jemaah ni nak pergi ke Arafah ni? Sebab nak buat ikut macam Rasulullah buat ni. Nak buat yang terbaik ni. Okey. Terima kasih Ajah. Nak cerita Arafah ni, saya rasa air mata saya mengalir. Ya, betul. Sebab itu Terbayang. tempat yang paling istimewa, tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita yang tahulah. Sebab itu apabila, walaupun saya nak kata banyak jugalah untuk pergi sebagai masa studentnya, 4-5 kali juga saya berada di kota Mekah, di Padang Arafah. Lepas tu saya dipilih juga sebagai petugas. Jadi apabila sebut je Arafah, nampak je orang naik kapal terbang, air mata mengalir. Sebab apa? Saya tahu bahawa mereka ni Allah pilih. Saya rasa kalau boleh saya nak pergi setiap tahun. InsyaAllah. Jadi kemudian benda ini itu adalah pilihan Allah SWT. Dan begitulah Arafah ni, walaupun kita kata Arafah ni perkara yang mudah, maknanya syarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita mesti berada jasad kita yang sedar, yang yang kita sedarlah, kita tidak gila, kita tidak pensan, kita tidak hilang akal dan sebagainya. Jadi bermakna syarat itu mesti kita beriman, kemudian kita sedar, kita berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Maknanya kita kena, apa maksud kita berada, kita kena ambil peluang istimewa. Arafah ini adalah satu tempat yang Allah pilih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahu bahawa inilah tempat yang Rasulullah mengajar kepada kita dan membawa hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita. Dalam hadis, saya tak sempat nak baca matan ni, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk kita tahu bahawa untuk kita di Arafah ni, perlu kita pertama sekali kita mesti berada pada Arafah tu, bahawa di Arafah ni adalah maknanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta doa supaya diampunkan dan diampunkan kepada umat-umat yang berada di Padang Arafah. Doa Nabi. Jadi kalau kita dapat berada, satu, kita dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi hadis ini mengatakan bahawa syaitan sangat kecewa pada hari Arafah. Kenapa siapa kita kena gaji syaitan ni? Kenapa syaitan dia kecewa? Sebab apa? Syaitan dah hasut kita. Jangan solat, kita tinggal solat. Kita tinggal puasa, kita buat kemungkaran, buat jahat, buat apa, tapi kita masih beriman. Kita dipilih oleh Allah berada di Padang Arafah. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Ini syaitan kecewa. Dia dulu dia ingat, dia boleh relax lah bahawa apabila manusia banyak dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi syaitan ini bersama mengakulah dalam neraka, wala azubillah. Tapi apabila sampai mereka ini dipilih oleh Allah, sebab itu kita kena doa banyak-banyak. Ya Allah, maknanya izinkan aku, berikanlah peluang untuk aku dapat menyempurnakan ibadah haji yang pertama. Yang kedua, kalau kita dah raya kedua, ketiga, ya Allah dapatkan lagi. Minta aja dengan Allah. Jangan pula kita ada isu, tak apalah kita dah pergi sekali bagi pulang lain. No. Tidak. Kita minta jemputan dengan Allah. Allah pilih kita. Kalau tak pergi, saya rasa sangat rugilah. Jangan ada istilah, tak apa,
bagi orang lainlah peluang. No. Mm-mm. Jadi peluang untuk berada di Arafah tu yang pertama tadi kita doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Allah ampunkan dosa, orang lepaskan paling banyak hari yang di satu hari di dalam satu tahun itu Allah lepaskan dia daripada api neraka. Mana diampunkan semua dosa, tapi syarat dia kita mintalah dengan Allah. Jangan kita Arafah tu tak boleh mengampunkan kita. Setengah orang tu pergi Arafah tak apa, Allah ampun. No. Kemudian ustaz boleh mengampunkan. No, ustaz tak boleh mengampunkan. Jadi bagaimana kita nak buangkan dosa kita? Kita Minta sungguh-sungguh. bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah, ya Allah, dosa aku tak buat semayang, dosa aku tinggal puasa, dosa aku khianat kepada orang lain. Allah ampunkan semua dosa aku sama dosa aku dengan Allah atau dengan dosa-dosa dengan manusia lain. Jadi kena sungguh-sungguhlah berada daripada Arafah. Sebab apa? Di Arafah ni dia tidak ada ibadah-ibadah khusus. Tidak ada aktiviti-aktiviti yang dibuatkan. Cuma Nabi bila masuk je pada Arafah, Nabi duduk atas unta berdoa. Kalau Nabi berdoa 5 jam bertawajuh kepada Allah SWT. Dan satu lagi ajar kita kan tengok kadang-kadang kita ni kita nak fikir bahawa kita nak pergi pada Arafah ni nak ikut sunnah Nabi. Ya. Ada sunnah Nabi yang kita tak boleh buat. Sebab contoh, maknanya sunnah Nabi bermabit di Musdalifah. Bermabit di Mina pada 8 Zulhijjah. Kita pun nak pergi di Zulhijjah juga. Kalau semua 3 juta berada di Madinah, banyak tak dapat masuk Arafah. Jadi mana yang Arafah penting ke dulu ke Mina lebih penting? Jadi begitulah pengurusan yang Kita perlu kena kita ikut lah. redha, kena ikut. Bermakna Yang kita terbaik. tak dapat yang terbaik, kita dapat yang paling penting, kita nak kejar. Yang kedua, yang perkara sunnah ni, kita buat umrah sebelum haji. Bedahlah haji sekarang ni insya-Allah dah masuk musim sejuk, kurang lagi kan. Tapi ada sebahagian jemaah ni dia pertama kali pergi, dia tak pergi umrah. Itu yang dia excited sangat. Tapi dia terlupa pula pesanan kita supaya maknanya dia sampai ke Mekah buat umrah yang pertama tu okey. Kalau nak buat pun 2 kali cukup. Lepas tu relax. Maknanya kena jaga kesihatan kita, kena jaga. Jadi kalau kita buat umrah pulun buat umrah sampai hari wukuf kita tumbang. Jadi kita tak dapat pergi wukuf. Satu tak dapat tu insya-Allah kita dapat lah. Sebab bagi pengurusan tamu haji ni dia akan bawa. Kita sakit tapi walau macam mana pun saya 2018 ada 2 orang tak dapat haji. Allah. Dia sampai musim wukuf dia koma. Dia tak dapat haji lah. Jadi yang satu lagi tu yang saya seronok lah, ada mana jemaah ni kan, dia kadang-kadang haji ni pertama sekali dia saya berkawan dengan komando. Komando ni hebat lah. Dia boleh berlari 1 kilometer hari-hari 5 waktu dia berlari. Kita pun dah pesan, dia kata Ji, kalau boleh jaga kesihatan. Tak apa, saya dia biasa kat Malaysia saya boleh lari, sini tak boleh lari kan. Yang tu dia nak kejar, kena sunat kan. Kita kata pergi kalau musim panas pergi waktu maghrib dan waktu isyak dan subuh saja. Jangan dia tak tengah hari pun dia rest. Dia lari sampai 2 hari sebelum 3 hari sebelum wukuf dia demam. Allah. Kalau dia demam dia dah menangis. Ini lawan degil, tak dengar cakap ustaz dia kata. Jadi kita yang tu maknanya pengalaman kita. Ya, pengalaman kita kena buat yang perkara sunat tu kita perlu tinggalkan, kita nak kejar wajib pahala juga tu. Jadi kita nak jaga, jangan buat pulun umrah, sebab kalau nak buat pun waktu malam dan sebagainya. Dan satu lagi lah saya rasa perkara-perkara sunat ni yang kita perlu juga memikirkan. Contoh kita ambil air semayam lah. Kita ambil semayang sunat, kita basuh tangan, kita kumur-kumur, kita basuh 3 kali, sedangkan belakang kita 200 orang. Orang lain nak juga semayang, nak ambil waktu subuh. Pada ketika itu kita niat, kita ambil basuh sekali tu, tinggalkan sunat 3 kali tu untuk ambil sunnah belakang ni nak bagi orang lain nak sembahyang juga. Sebab mereka tu nak sempurnakan kewajipan. Kita jaga untuk jaga kewajipan itu. Walaupun orang lain, tapi dengan sebab kita, itulah sediakan pipe kita sebanyak 20. Kalau kita basuh 3 kali, orang lain kalau maknanya boleh selesai 20 orang ambil wuduk, cuma 20 lagi tinggal, kita rasa rugi pada kita. Jadi kita perlulah Arab panggil tasammuh, maknanya perlu memikirkan juga kepada orang lain supaya kita dapat bersama-sama. Walaupun kita nak, tapi Allah bagilah, insya-Allah tahu. Ada orang kata kat Padang Arafah ni macam dekat Padang Mahsyar. Engkau aku tu yang pentingkan diri Ustaz. Itu yang kita rasa rugi tu. Itulah. Maknanya kita betul lah engkau aku tu betul. Itu ada satu segi aspek untuk mengharap kepada Allah. Memang kita tak boleh orang lain bantu kita. Takkan orang lain kita bolehlah bantu supaya doa ampunkan dosa orang kita sebelah, tak. Maknanya itu kita benar, tetapi bagi diri kita yang tu aku tu, mana aku sendirilah sudah menjadi tetamu Allah, duduk di padang Arafah. Kalau aku tak berdoa, rugilah aku ya Allah.
tak masuk dalam golongan-golongan orang yang diampunkan oleh Allah SWT. Jadi maknanya pada Arafah tak boleh mengampunkan kita kecuali kita minta ampun kepada Allah. Kita berada di tempat yang terbaik, sama juga kita berada di sulusul lain, 3/3 malam tak boleh mengampunkan kita walau kita bangun dan sebagainya. Tapi kalau kita tak solat, kita tak baca Quran, kita tak minta ampun dengan Allah, kalau kita tak minta dengan Allah, kita tempat itu, masa itu tidak boleh mengampunkan kepada kita kecuali diri kita itu. Ambil masa, ambil tempat untuk kita benar-benar. Sebab itu ada sebahagian juga jemaah haji balik daripada Mekah hoki, dia kata, oh, dia buat dah semua rukun-rukun, dia buat dah wajib-wajib, semua sempurna. Tapi dia tak ada pengisian dia di Arafah. Dia tak mohon kepada Allah SWT. Jadi kualiti dia tu tak sebenarnya mengikut Nabi. Sebab kalau Nabi 6 jam air mata dumuk jatuh, air mata dia Nabi untuk memohon, mengambil peluang semasa kita berada Arafah. Sebab itu kalau saya nak pergi, memang kalau nak rempuh je nak pergi ke Mekah ni, nak ambil tempat yang istimewa tu, tapi kita kena akur lah kepada peraturan-peraturan yang ada. Itulah je saya rasa saya dalam bab haji ni, Masya Allah, kita nampak benda tu offer Allah bagikan kepada kita. Sebab itu satu lagi kepada semua jemaah, kena fikirkan bahawa kita kena bukan fikir untuk diri kita saja. Untuk diri kita, tawajuh kepada Allah untuk diri kita saja. Tetapi untuk yang lain-lain yang sunnah ini, kita perlu melihat kepada peluang-peluang kita untuk dapat 2 pahala. Maksud 2 pahala, kita tolong orang sebelah, bawa dia pergi masjid, kita dapat pahala untuk pergi masjid. Tak sekali kita berada semasa dalam melaksanakan ibadah haji. Janganlah tuan-tuan pergi untuk pentingkan diri sendiri, naik bas sendiri. Kalau kita mampu berdiri, kita berdiri, kita dapat duduk, Allah 2 pahala dapat kat situ. Begitu juga kita masa berada di Arafah, kita berdoa, kita berdoa pada Allah dan kita bantu orang lain. Selepas kita berdoa, selepas kita menangis, kita tengok orang sebelah, kita bantu dia. Ada jemaah tu tak boleh nak pergi bilik air, kita pimpin dia bawa bilik air. Kemudian dia nak, kenapa dia nak pergi bilik air? Dia nak sembahyang. Allahu Akbar, situ besarnya pahala. Kemudian dia akan doakan kepada kita. Itulah pada fitrah, kalau kita tolong orang macam ni, dia akan doakan kita. Jangan kita bagi makan ke, kita tolong dia dapat pergi solat ke. Allahu Akbar. Sebab apa saya tengok di Arafah tu dia kata, aku mesti sendiri je. No, orang sebelah tak semayam. Betul lah tanggungjawab diri dia. Tapi kalau kita tolong bawa dia, bawa dia ke bilik air, suruh dia semayam, bukan banyak sangat masa dia. Yang ini ada sebahagian daripada jemaah, orang sebelah tak makan, orang sebelah sakit, orang sebelah tak solat, tak peduli apa-apa. Rugilah kita jadi manusia seperti itu yang Nabi ajar. Bantulah orang lain, bantulah, itu pahala. Maknanya peluang gedung pahala yang sangat banyak kepada kita menjadi manusia-manusia yang taat. Ya, maknanya amal soleh tu banyak sangat dijelaskan daripada Al-Quran Al-Karim, supaya kita membuat amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam surah Kahfi tu, maknanya Allah tidak akan mensia-siakan segala apa kebajikan yang kita laksanakan. Terutama sekali semasa dalam operasi haji, iaitu dipanggil masyair al-haji, dan juga semasa kita berada di tanah haram Mekah. Ambil masa itu, jadilah manusia yang bersyukur kepada Allah SWT. Apa dengan tenaga, dengan ilmu yang kita ada, dengan duit yang kita ada, dengan akal yang kita waras itu, kita tidak akan diam. Sebab itu orang nak dapat haji ni, masa dah tak panjang. Tak apa, boleh. Ustaz ada urusan ke? Oh, tak ada. Maknanya tak apa, urusan haji ni kan. Kita teruskan. Sebab tu dengan seronok. dalam hadis Nabi SAW mengatakan orang nak dapat haji mabrur ni, dalam hadis Nabi itu mengatakan, dalam hadis Tabarani katakan, dia mestilah kita ni asy'ab wa abbar. Apa maksud asy'ab wa abbar ni? Kita akan jadi kusuk masai. Kita tak sempat nak mandi, tak sempat urus diri kita untuk beribadah, untuk bertawajuh, memohon, menangis kepada Allah SWT. Yang kedua, untuk membantu orang lain. Maknanya kita sungguh-sungguh mengambil peluang pada ketika itu. Allahu Akbar. Sekali kita tahu pada saya, sebab tu saya kalau pergi bertugas pun, saya sangat jealous kepada jemaah haji. Sebab tu kadang-kadang saya menjerit kepada jemaah haji, tolong doakan saya, tuan-tuan ambil peluang inilah kalau duduk bersama saya. Jadi yang itulah yang kita dapat kongsikan kepada semalam kita. Sembang-sembang lah sambil makan malam kan. Anak saya kata, oh ni dekat Arafah ni, kita ni nak buat yang betul-betul ni. Kalau ada jemaah yang pengsan ke, dia kata yang ada masalah ni, patutkah kita tolong? Sebab kita nak buat kita punya ni. Saya kata, kenalah tolong. Saya kata sebab
ibadah ni bukan Allah tengok untuk kita je, Allah tengok hubungan kita dengan manusia lain. Sebab Yes, haji ni semuanya pahala tu je. semua pahala. Saya Semua kata pahala tu. melampau sangat. Saya kata jadi terjawab lah bila Ustaz cerita ni, memang terjawab lah. Mudah-mudahan dapat panduan bagi orang-orang kat luar ni. Memang kita nak kejar untuk kita, tapi dalam masa yang sama itu semua ladang pahala tu. Tapi kita tengok Jah, Mm-mm. jangan sampai kita contohnya lah kalau macam Mm-mm. Jah kata tadi ada yang tumbuhan pesan. Mm-mm. Kita sebenarnya kita bagi yang Malaysia lah, yang negara Mm-mm. lain wallahu alam, kita Mm-mm. ada petugas-petugas kita. Ha-ha. Jadi kalau ada pesan tu, kalau Beritahu kita tak boleh je. angkat, kita pergi uruskan, ambil bagi tahu sudah, kita buat urusan beritahu. kita. Ha-ha. Jadi jangan biarkan pahala tu dapat ke orang lain. Hmm. Peluang yang ada pada kita Allah dah bagi dah. Ya Allah, Macam depan mata. contohnya depan mata orang yang saya katakan tadi kan, makanan orang sebelah tadi, kenapa tanya sebelah, kenapa tak ada makanan? Saya tak dapat, tolonglah Rupanya cari. ada makanan ada kat Ataupun luar. kita tolong tunjuk dia dekat luar tu ada makanan. Sekurang-kurangnya lah. Mm-mm. Kita bagi tahu dia makanan ada Ya Allah, tunggu kena dekat tu- pintu tu. kena Sebab apa? bantu orang Petugas ni. tak boleh bawa masuk. Mm-mm. Takkan petugas, mana ada petugas perempuan yang bawa tu, kebanyakan semua petugas orang lelaki Mm-mm. yang menyediakan makanan. Betul. Maknanya kita bagi tahu. Kalau yang paling saya rasa, yang paling saya sedihnya tengok masalahnya, kebanyakannya ada yang menolong, yang sakit nak pergi bilik air. Kita tak tahu. Pergi sini sihat sampai di Mekah. Sebab ada Ya cerita Allah. lah. Sebab apa? Saya tengok cerita jemaah ni, dia pergi suami isteri. Isteri sakit. Suami tolak isteri. Balik, isteri tolak suami. Masya Allah. Allahu Akbar. Kerana nak uji. Allah Kita Akbar. sangat baik pada Allah. Maknanya Allah nak beri dua-dua pahala yang berbaik. Berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada isteri. Jadi jangan sangka, itulah kau. Aku dulu aku tolong kau, sekarang ni kau kata kau tak, jangan jangan negatifkan. Apa yang berlaku di Kota Mekah, positifkan. Maknanya itu peluang. Kerana Ladang ketentuan pahala. Allah. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa ujian Allah itu tak sama kepada antara satu sama lain. Kita tak boleh fikir benda tu. Sebab itu kerja urusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletak nilai kita balik nanti, supaya kita benar-benar perbuatan ibadah kita itu untuk dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, seronok sebenarnya banyak lagi kita nak cerita kalau kat Arafah ni. Ya. Kalau dekat Mina, macam mana Rasulullah punya ni? Dia sebenarnya dalam haji ni seronok kalau kita nak cerita. Pertama sekali di Arafah tadi. Kita jangan fikir benda lain. Sebab Rasulullah SAW kalau di Arafah, Rasulullah duduk atas unta je. Kalau ikutkan sejarah, Rasulullah pergi kat Mina pagi pada 8 Zulhijjah, pada 9 Zulhijjah, dia tidur dekat Mina, dia semayam 5 waktu dekat situ. Pagi lepas subuh Nabi bergerak ke Masjid Namirah. Nabi tak masuk padang Arafah sebab Arafah tanah halal. Nabi apabila masuk waktu Zuhur, Nabi semayang di tanah haram lagi. Di Masjid Nabi kan separuh di Masjid Nabi tu. Nabi semayang. Sebab itu masjid tu dia letak untuk tujuan kepada kita, supaya kita tahu bahawa Nabi SAW. Tapi kalau kita nak ikut macam ni, banyak tak dapat hukum nanti. Jangan, mana yang travel yang besar-besar, yang ada apa-apa kemampuan tu silakan. Tapi nak cerita dia, Nabi pagi tu Nabi duduk Nabi sampai di Arafah, dia belum masuk ke tanah Arafah. Dia duduk di Masjid Namirah. Namirah tu sebahagiannya maknanya Nabi semayang Zuhur di padang di tanah haram lagi. Tanah haram lagi. Lepas tu Nabi selepas baca khutbah, Nabi bawalah berangkat ke Bukit Jabal Rahmah. Nabi ukuf di Jabal Rahmah di atas unta. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan, kita dekat situ kalau nak ambil sunnah, ini kita boleh ambil sunnah. Kadang kita tengok, kadang sebagai mutawif, okey tuan-tuan, siapa ada suami duduk dengan suami minta doa bersama-sama. Itu bukan sunnah dia. Sebab Rasulullah duduk atas unta, isteri dia ada 9 dekat belakang. Masing-masing bertawajuh berdoa kepada diri masing-masing. Tak payahlah nak bawa isteri kita keluar. Biarlah isteri kita duduk dalam kemah tu. Pasangan. Jangan. Maknanya ikut sunnah Nabi. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi lah, bukan benda tu salah. Tak. Satu lagi percampuran di situ. Kalau kita bawa sampai sekan, kita tengok macam tu, nampak dia baju hukum menangis-nangis. Kadang-kadang dia nampak usit lelaki. Yang tu perkara larangan. Tepi pula kemah perempuan nak keluar masuk. Itu yang Nabi tak ajar. Yang Nabi sunnah dia, kita duduk masing-masing. Yang penting sunnah dia berdoa kepada Allah SWT. Apa yang dapat kita bantu, kita bantu. Kemudian ibadah ni, haji ni tak adalah yang susah, yang takut-takut tuan-tuan dan puan. Tapi kena cara apa yang Nabi ajar. Maknanya ambil peluang di Arafah tu, betul-betul kita bertawajuh kepada Allah SWT. Jika perkara samping-sampingan yang saya ceritakan tadi, ambillah pahala tepi-tepi tu kan. Lepas tu, habis di Arafah, kita bawa ke Muzdalifah. Di Muzdalifah, sunnah Nabi SAW, sebab siapa tak penat, siapa tak boleh tidur di Arafah, di Muzdalifah,
something wrong di Arafah. Makna Arafah dia tak pulun Dia habis-habis. tak pulun, dia tak asy'ab mu'abbar, dia tak Hmm. penat. Maknanya dia tak minta dengan Allah, dia tak menangis kepada Mungkin Allah saya ingat SWT. macam ruginya aku dah tertidur dekat Muzdalifah. Ya. Rupanya sunnah Sunnah dia Allah sampai Akbar. di Muzdalifah Nabi semayang jamak takhir. Hmm. Maghrib, Isyak, lepas tu Nabi tidur. Bawa jemaah tidur. Hmm. Saya kalau Hmm. begitu memang saya dapat tidur lah. Tapi kalau bertugas memang tak boleh tidur lah. Yalah. Jadi kalau dapat kita boleh kita tidur. Itu maknanya tidak ada riwayat menyatakan Nabi semayang tahajud, tidak ada. Tidak ada aktiviti ceramah, tidak ada. Maknanya kita dah penat tadi duduk supaya kita rehat tenang je. Tengah malam kita akan dibawa ke padang Ke Mina. ke Mina. Jadi hari ini ada Al-Quran menjelaskan kepada kita, maknanya dalam tentang apa yang kita dibuat di Arafah ni ialah jelas kan, bermakna selepas kita berada di Arafah, maknanya yazkuru fi man Allah lupa dah ayat tu. Memang dulu sebab ni dah banyak cerita lain kan. Jadi dia nak cerita dalam Quran tu jelas kepada kita, apabila kita selesai wukuf di Arafah, maknanya kita pergi ke Muzdalifah dan itu dipanggil masyair, fazkurullah. Apa maksud fazkurullah? Mengingati Allah. Kita sebutlah nama Zikir Allah banyak, Allah. pujilah nama Allah banyak-banyak, tapi kita Allah. tidak puji Allah. Kita duduk dalam alah susahnya, alah itu. Tak, cuba Penatnya. subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi yang paling baik sekali kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah sebaik-baik doa yang di lidah Nabi yang paling banyak sekali melapaskan doa itu, supaya kita jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fazkurullah maknanya banyakkan kita mengingat Allah. Maknanya di Muzdalifah, lepas Muzdalifah kita berada di Mina. Di Mina ni ada beberapa perkara dalam hadis Nabi. Yang pertama sekali, kita di Mina itu selain daripada kita melontar, ibadah melontar, dan diarahkan kita berada di Mina itu pertama sekali makan minum. Kena makan minum, pertama bagi orang lain makan separuh. Yang kedua paling penting, fazkurullah. Maknanya aktiviti di Mina, santai tidur sikit lah. makan, fazkurullah. Itu kerja kita. Tak perlulah kita nak buat apa tapi Nabi adalah buat. Maknanya tazkirah tu. Sebab itu ada khutbah Arafah, ada khutbah Mina. Maknanya pesanan-pesanan Nabi. Jadi kita tengok. Tabung haji pun ada datang juga kemah-kemah tu. Dia kemah-kemah. Tapi kalau saya bertugas pun, kita nak bagi tahulah kepada semua jemaah, operasi Arafah, Muzdalifah, Mina, tuan-tuan jangan. Sebab sunnah Nabi tidak buat solat. Tidak buat musalla. Maknanya saya pernah sekali jemaah yang excited sangat ni lah. Ustaz, kita ni buat ibadah haji. Mana suraunya Ustaz? Mana tempat kita nak semayamnya? Saya kata Nabi tak buat surau. Nabi suruh semayam dalam kemah masing-masing. Sebab itu satu perjuangan yang besar. Tapi kalau kita buat surau, boleh. Jadi kita 30,000 kena buat surau, tinggal 20,000. Sebab nak isi tempat tu. Kena kosongkan tu. Jadi Nabi tak ajar macam tu. Jadi kita semayamlah dengan keadaan yang kita berjemaah, tetapi dengan kumpulan-kumpulan kita. Satu. Yang kedua, dia minta surau. Memang tak ada surau. Kemudian dia lupa pula pesanan Nabi SAW. Kita membantu memberi makan, bantu. Kemudian keadaan itu berzikirullah. Kena banyak kena banyaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kena banyak zikir. Tapi kebanyakan kat Mina tu membuta je lah. Dah kemuncak. Kemudian tidak mahu menolong orang lain. Kemudian asyik nak tunggu je ibadah. Kemuncak tu orang dah start gaduh-gaduh, Ustaz. Suami isteri dah bergaduh ni sebab ihram dah lepas ada kan. Tapi masih belum lagi tu, ada Ada lagi. tiga lagi. Ada tiga lagi, tak boleh bersama lagi. Tapi itu pun kena tegur juga. Sebab apa? Kadang-kadang dia lepas melontar, dia dah buka kain ihram. Dia dah lama tak jumpa ataupun dah berpisah, suami isteri dia tidur tak lama di Mekah pun tak dapat tidur sama. Dia pun nak telefon datang, pergi minum syai. Duduk kat atas bukit tu, minum teh kat situ, duduk cuit-cuit. Tak boleh. Tak boleh sebab lagi masa tiga tu lah. belum kita sebab baru tahlul awal. Kalau kita nak bersama boleh, tapi selepas tahlul sani. Maknanya selepas kita semua kerja-kerja haji yang telah kita selesaikan, barulah kita dihalalkan bagi kita. Rasulullah SAW habis hari tasyrik baru buat tawaf sa'i ke ataupun macam mana, Ustaz? Kalau ikut sunnah Nabi SAW, maknanya peraturan dia selepasnya Nabi pada 10 Zulhijjah, tapi dia tidurkan pada 10 Zulhijjah, Nabi bergerak ke Mina. Sampai di Mina, selepas subuh Nabi melontar. Selepas subuh, sebab hari yang 10 ni
dia selepas subuh Nabi melontar, lepas Nabi melontar, Nabi menyembelih kambing 100 ekor unta. Oh. Lepas itu Nabi bercukur, pada waktu zuhur, lepas urusan itu Nabi balik ke Mekah. Naik unta pergi ke Mekah, lepas tawaf dan sa'i. Kemudian Nabi ada meriwayat mengatakan Nabi sembahyang zuhur di Mekah, ada meriwayat mengatakan sembahyang zuhur di Mina. Kalau ikutkan masa tu memang agak padat lah, tapi ulama memberi tarjihnya bahawa dua-dua Nabi buat. Mula dia sembahyang zuhur dulu di Mekah, lepas tu sampai di Mina dia sembahyang lagi sebab ada jemaah tinggal dekat Mina. Tapi semua jemaah tak pergi. Jadi sebahagian daripada jemaah saja. Jadi semuanya sunnah Nabi SAW. Kita berada di Mina pun ikut sunnah. Sebab Nabi tak bawa semua 120,000 tu. Nabi bagi sebahagian rombongan pergi Mekah untuk selesaikan, dan sebahagiannya daripada tinggal di Mina. Jadi Nabi ada yang Nabi sampai di Mina, ya, Nabi memang dia suruh dia jadi imam juga. Jadi jadi imam sembahyang zuhur, mungkin lewat sikit pada ketika itu. Jadi itulah keadaan yang berlaku kepada Nabi SAW. Jadi kepada kita dah jelaslah dalam peraturan ibadah ini, bahawa kita apabila, sebab tu kena kita panjang cerita dengan supaya jelas lah. Sebab tu dia hadkan masa untuk kita menjelaskan supaya tidak keliru. Tapi bagi saya insya-Allah dalam pelaksanaan ibadah haji ini bermakna apabila masuknya waktu selepas tengah malam, maknanya kita 9 Zulhijjah melepasi daripada pukul 12 tengah malam, atau dipanggil dengan bahasa separuh malam, malam yang ke-10, yang itu dia bolehkan. Kita boleh tawaf, kita boleh sa'i, kita boleh melontar, kita boleh bercukur. Jadi 4 perkara ini telah dibolehkan, dan juga boleh melontar Jumrah Kubra. 5 perkara telah sampai masanya. Kelima-lima ini kita boleh buat mana-mana satu. Dah dibolehkan dah. Sampai syarat dia kalau nak tahu kena balik ke Mekah lah. Tapi kalau sunnahnya Nabi SAW, sebab kita berada di Mina, sunnah Nabi kita melontar dahulu. Kita melontar Jumrah Kubra, lepas itu kita cukur kepala, maknanya dinamakan tahallul awal, terlepaslah daripada 10 larangan itu tadi. Lepas itu kita balik semula, boleh dah, sebab 5 tekanan tadi selepas tengah malam. Maknanya lepas tengah malam tu maknanya selepas pukul 12 lah. Tapi kita tengok, kalau haji musim panas mungkin 11.45. Kalau haji musim sejuk kemungkinan pukul 12. Baru masuk waktu tu. Maknanya kita boleh melontar Jumrah Kubra, kita boleh bercukur, kita boleh tawaf, kita boleh sa'i, dan kita boleh apa satu lagi tadi? Bercukur, bersa'i, dan apa? Tawaf, sa'i, cukur, melontar. Jadi kita dah bolehkan. Tapi kalau untuk nak tawaf tak boleh lah tawaf kat Mina. Mestilah tawaf di Mekah. Kena patah balik lah. Sebab kadang-kadang kita tak faham. Ada orang tak pernah pergi bahawa Mina tu dengan Mekah lebih kurang 7 km jauh. Dia kena balik ke Mina. Jadi Nabi buat diselesaikan pada ketika itu. Jadi kalau kita tak boleh buat, kebanyakannya kalau ikut muassasah, semua akan membuat dia duduk di Mina terus. Sebab tu kena jaga larangan itu. Ada 3 larangan tu dia duduk di Mina tu. Dia duduk di Mina selama 3 malam. 10, 11, 12, 13. Itu kecuali buat nafar awal lah, dia balik 2 bulan tu. Jadi terpulang kepada kita, sebab dalam Al-Quran jelas. Maknanya kalau kita nak bermalam 2 malam pun boleh. Fala isma alaih, tidak ada dosa. Yaumaini fala isma alaih, wa man ta'akhara fala isma alaih. Jika dia nak tunggu, dia juga tidak ada dosa dah. Maknanya siapa dapat 2 malam berada di Mina, maknanya dah Allah ampunkan, dengan syarat kita minta ampun, dengan syarat kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pulanglah pada kita memilih. Bagi ada sebahagian sahabat balik pada 2 bulan. Itu kita buat nafar awal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut riwayatnya Nabi berada di Mina. Maknanya menunggu 3 malam. Jadi kalau kita ada peluang untuk berada di Mina, kita duduklah di Mina itu mengrapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada program, kita dah terpilih untuk buat nafar awal, pergi jelah, tak ada masalah. Sebab Al-Quran jelas bagi kita tidak ada dosa lagi dah. Tidak ada lagi bahawa duduk sini lebih tak. Maknanya kita cuma kalau dapat pahala kita, maknanya Nabi buat, kita buat, insya-Allah kita dapat pahala. Apa-apa pun sebenarnya kena ikutlah. Kalau pergi dengan tabung haji ke travel ke, kena ikutlah susunan dia orang, Ustaz. Ya, sebab dia buat tu dia dah atur tu yang terbaik dah tu. Jadi janganlah kita memandai-mandai sebab yang ini sunnah, yang ini tak sunnah. Jadi kita mandai-mandai sampai menyusahkan pun tak bagus juga. Tapi kebanyakannya sunnah tu. Dia semua, dia sunnah pergerakan Nabi, sunnah pergerakan sahabat, sunnah pergerakan sahabat tu. Mana-mana pun sama. Mana-mana pun macam kita bermalam tadi. Nabi sampai 3 malam, sahabat 2 malam. Tapi Al-Quran jelas dah. Maknanya pala Ismail, kedua-duanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada peluang, silakan. Tapi yang kebanyakan nak pilih
tak mampu, tapi janganlah minta seperti kepada semua tetamu Allah Mm-mm. SWT, redalah apa yang telah ditentukan. Maknanya kita rasa seronok melakukan ibadah haji tu. Jangan kita merungut ini susah, ini susah. Kenapa? Sebab Allah SWT pilih kota Mekah tu untuk kemudian Allah perintahkan supaya ibadah haji ini mesti buat secara serentak. Tidak boleh kita beruncit-runcit macam umrah bergilir-gilir. Tak, haji hanyalah satu masa, satu tempat yang perlu kita laksanakan untuk melaksanakan haji. Kalau kita protes yang ini tak boleh, kita protes Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Jadi kita kena redha sebab Allah tentukan begitu. Cuma kadang-kadang kita protes tu nampak protes Saudi, nampak protes tabung haji, nampak protes kepada apa travel. Kita kena hati-hati. Kalaulah benda tu travel buat khianat, itu lain cerita. Kalaulah Saudi itu kita tak dapat, itu lain cerita. Tapi kebanyakan apa yang telah disusunkan itu, itulah yang maknanya apa yang saya fahamkan lah. Yang Saudi sendirilah meletakkan bahawa raja di sini meletakkan, dia kata kami ini adalah khadam Syarifah ini. Mana khadam kepada dua tanah suci Mekah dan Madinah. Dia jadi letakkan diri khadam. Jadi apa mana khadam ni akan melayani kepada kita. Walaupun kita tengok hotel mahal juga sekarang ni. Tapi itu bukan dia. Tapi itu maknanya keperluan rebutan manusia disebabkan suasana itu berlaku begitu. Oleh kerana dah rebutan, siapa ada duit dapat duduk dekat masjid. Dia sebab itu dia runtuhkan semua hotel-hotel yang buruk-buruk yang kecil tu. Kerana apa? Nak beri ruang kepada orang lain supaya merasa dekat dengan masjid. Jadi dibuat, sebab itu dia hotel besar, dulu hotel kecil-kecil je. Nak buat hotel tinggi. Jadi hikmah dia tuan-tuan dan puan, kita kena sangka baiklah apa yang berlaku itu. Janganlah kita rasa banyak sangat protes. Ada yang setengah tu protes, marah kerajaan Saudi. Kenapa Saudi buat bangunan tinggi-tinggi ni? Nak suruh kiamat cepat ke? Sebab hadis Nabi SAW, apabila di kota Mekah naik bangunan tinggi tu, maknanya kiamat dah sampai. Tapi kita kata terima kasihlah Saudi memberi peringatan daripada kita bahawa kiamat dah sampai dah ni. Tanda-tanda yang Nabi bagi tahu kan. Tapi janganlah marah. Janganlah kita protes-protes yang tidak memberi arti pada kita. Protes macam kita menghina pada pemerintah, menghina kepada orang yang menjaga kota Mekah tu. Jadi kita kalau protes untuk memberi bantuan, insya-Allah diterima. Contohnya macam dulu kita minta supaya di Mina tu buat pada saya dah pandangan dah 15 tahun yang lepas, saya bercakap dengan muasasah tu sampai tak sampai wallahu alam. Dengan ketua-ketua rombongan tabung haji pun saya bagi tahu, saya kata kalau boleh di Mina ni buatlah tandas 3 tingkat. Dia alasan dia nak buat 3 tingkat tu kenapa? Dia kata kita pakai 3 hari je setahun. Nak buat 3 hari setahun. Tapi sebenarnya pada ketika itu saya rasa semua negara Islam menjawab 3 hari tak apa. Negara Islam boleh bagi. Duit nak buat tandas besar mana dia boleh bagi. Tapi kedegilan Saudi ni tak bagi. Sebab dia kata kalau bagi negara lain buat, kami pahala rugilah. Sebab kami diamanahkan untuk jaga kota Mekah. Dia sombong lah kira tu. Itu yang saya geram tu. Itu saya geram. Kenapa dia tak nak buat? Kalau dia buat 3 tingkat di Arafah, maknanya space kecil tinggi ke atas. Jadi orang selesailah. Tapi dia kata orang buat haji ni dia fikir untuk buang air je. Dia tak fikir ibadah dia tak nak, dia kata. Susah juga. Itu susah. Maknanya dia ada jawapan. Contohlah kadang-kadang kita protes kepada kerajaan Saudi kan. Di kemah, kalau dulu kemah kain kan. Sekarang ni dia kemah kali api dah tu, plastik tu. Kalau dulu kan kemah kita pun marah. Mesin dah panas. Kenapa pula kemah ni kita nak buka dia tak bagi? Apa sebab apa ajar kemah tak buka dia tak bagi? Sebab tuan-tuan dan puan, di Saudi ni ada angin kering. Kalau terbakar satu kemah, buka kemah, angin datang semua. Sekejap je habis 2 juta orang mati. Sebab itu dia tak bagi buka kemah tu. Kalau ada kemah tu, angin naik atas, angin tak lalu bawah. Jadi api itu taklah merebak secara secepat mungkin. Sempatlah helikopter dia datang. Saya pun bertengkar dengan ada sebab. Kadang kita jangan duk tembak kita terror sangat semua. Kita rasa kita hebat sangat. Sebab dia dah pengalaman beribu tahun dah tu. Jadi saya pengalaman saya macam tu. Sebab tu saya minta kepada semua tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih mereka untuk jaga. Dia buat tu memanglah dia manusia, ada kedegilan dia, ada kesombongan dia. Dia kenalah nak urus, bukan sikit Ustaz. Ya. Dia datang berbagai, dia kedegil juga. Ya. Sebab apa saya tengok kan pada 2017 tu, itu mula-mula sekali kemah dia pasal aircon. Tahun ni sedaplah. Panas tak mana-mana lah masa ketika tu 48 je. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, wukuf tanah dah padang pasir, panas 40. Kemah yang tak boleh keluar angin pasal aircon. Sempat 2 jam aircon duduk, terbakar terus. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu macam bara api. Sebab itu pada ketika itu semua jemaah duduk di luar.
Tak akan duduk dalam Tak ada kemah. Sebab kemah. macam bara api duduk dalam kemah. Sebab tu saya kata kenapa berlaku ni, kita banyak dosa. Saya kata Allah suruh buang peluh-peluh, suruh sabar, takkan banyak pahala. Sangka baik, kalau tuan-tuan marah pun itulah tetap berlaku. Jadi bagi dia pada tahun itu, tahun depannya dia akan lantik satu kontrak lain lah. Sebab Saudi untuk urusan api tu bukan dia punya. Semua daripada Semua luar. dah sub Semua luar dia sub-sub dah. Tapi sebab dia ni minta supaya bagi masa yang sangat singkat. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang kepada kita supaya kita dapat menunaikan haji ini. Pada saya kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah dah letakkan begitu segala ujian. Kita perlu selesaikan diri kita sebaik mungkin. Jangan kita rasa asyik duk tembak orang lain. Kita kena tembak diri kita dulu. Asyik rasa kita je betul. Kita je semua. Kenapa orang ni begini, kenapa orang nakal macam ni. Sebab apa orang nakal begitu, kita punya perangai lah Allah nak hapuskan dosa semua. Kita sabar. Sangka terima Nampak kasih orang Allah bagi, aja. terima kasih Allah bagikan. Sebab ada seorang hamba Allah ni jadi jemaah tuan-tuan dan puan. Doa ni pun kena jaga tuan-tuan. Kita jangan doa kita rasa bukanlah doa tu melampau, tapi kadang-kadang kita tak perasan doa kita. Contoh, ada jemaah ni dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku dapat pergi Mekah ni, aku nak tolong kepada jemaah, nak membantu jemaah-jemaah lain. Sampai di Mekah, duduk 4 orang sebilik, ada orang yang tak boleh berjalan dalam bilik kita. Tolong. Lepas tu pergi turun tabung haji. Ya Allah, saya nak tukar bilik. Kenapa? Sebab saya dapat orang yang menyusahkan saya. Saya nak buat ibadah ni, bukan saya nak suka. Kenapa tabung haji bagi saya orang yang apa tak boleh berjalan, tak boleh apa ni, nak makan semua saya kena bagi makan. Cuba cek doa. Sebab apa? Dia kata doa dia tadi nak minta. Supaya nak bantu orang lain. Allah bagi. Secara tunai Allah bagi. Tak perasan pula. Tak perasan. Sepatutnya kita bantulah tu, Allah nak bagi 2 pahala tu. Dia dapat kita bawa dia, dapat dia menunaikan haji, dapat. Kadang kita tak perasan. Kita ingat yang kita buat tu saja dapat baik. Allahu Akbar. Betul lah. Daripada kita asyik cari salah orang je, cuba kita tengok dulu apa salah kita. Apa salah kita. Insya-Allah. Kadang-kadang kita banyak nakal, mengusik orang lain, menyusahkan orang lain. Di Mekah Allah bagi sedikit supaya kita muhasabah diri kita, supaya kita jadi nak bersihkan dosa ni. Ya Allah. Ada lagi Ustaz, Ustaz ada seronok ni. Banyak cerita tak habis. Masa dah habis dah kan. Boleh lagi. Kalau ada Ustaz-Ustaz nak apa share dengan jemaah ni. Satu share dengan jemaah lah, sebab saya minta kepada banyak ayat Quran menjelaskan kepada kita. Maknanya tubu ilallah, kita bertaubatlah bersungguh-sungguh. Menyesal segala apa kesalahan kita. Jangan kita ambil peluang gitu kita tak bertaubat. Mesti kita bertaubat dekat sini, bertaubat dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab dalam perkara taubat ini bahawa Allah tidak akan masukkan manusia itu ke dalam syurga orang yang ada dosa. Jadi peluang untuk kita pergi ke Mekah ni untuk menjadi tarbiyah pada diri kita, kita kena bertaubat daripada sekarang sampailah kita berada di Mekah. Di Mekah kita balik itu buat sungguh-sungguh. Maknanya buat sungguh-sungguh supaya kita benar-benar menjadi hamba yang tidak ada dosa balik, dan kita akan seterusnya. Dan satu lagi lah saya nak bawa sedikit akhirat kita kan. Banyak dah kan. Boleh. Jadi kita ingat kepada janji-janji Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran tu ada 4 perkara lah janji Allah yang perlu kita rasa senangilah. Yang pertama sekali Allah kata, jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat. Maknanya dalam Al-Quran kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maknanya Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita tenaga, Allah bagi kita sedikit kekuatan, kita bantulah orang lain. Mana syukur kat situ kita lebih banyak membuat kebajikan. Jangan kita dapat harta banyak, jangan dapat kita sihat, pergi kita sombong, kita tak nak memberi khidmat kepada orang lain. Itu menunjukkan kita tak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, fazkuruni azkurkum. Ayat Quran kata, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku nescaya aku akan ingat kepada dia. Bermakna maknanya itu perintah Allah. Kadang kita lalai. Kenapa kita tak ingat kepada Allah sedangkan Allah memberi kita segala nikmat, memberi peluang nyawa kepada kita, memberi kita, maknanya fazkuruni azkurkum. Maknanya kita kena banyak ingat kepada Allah, banyak minta pertolongan dengan Allah supaya Allah ingat kepada kita. Yang ketiganya, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia ada 4 kan? Tadi syukur, kemudian ingat pada kita Allah. ingat pada Allah, yang ketiga kita berdoa, sentiasa berdoa kepada Allah, jangan minta kepada orang lain. Direct kepada Allah dulu baru kita berusaha. Jangan kita usaha dulu baru doa. Jadi kita doa banyak-banyak minta dengan Allah, kita berusaha.
InsyaAllah. Macam kita nak pergi haji. Doa pada Allah, kita berusahalah pergi daftar haji, cari duit dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan kita cari apa, kita doa pada Allah, kita pergi belajar. Semoga Allah beri bantuan kepada kita dengan sebaik mungkin. Ini jadi kita jadi manusia-manusia yang hebat. Yang keempatnya, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi bermakna tidaklah Allah mengazab mereka selagi mana mereka memohon keampunan daripada Allah. Jadi bermakna tadi lebih kurang yang atas tadilah, minta ampun dengan Allah SWT. Jadi bermakna kalau kita, Allah tidak akan mengazab kepada orang yang sentiasa menyesal, meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi 4 perkara ini jelas kepada Al-Quran, itu bermaknanya janji Allah kepada hamba dia. Dan banyak lagi lah yang kita nak kongsikan, tapi tak sempat masa. Berdoa daripada Arafah ni tadi sebenarnya, yad'una rabbana rabbana. Satu lagi lah saya nak kongsi lah. Sebab dalam antara kita dalam melaksanakan ibadah haji ni, kita tahu kita minta keampunan, kita minta doa, itu senjata untuk kita lah yang paling baik selain daripada akhlak kita yang baik. Tapi kita ingat ya, untuk kadang-kadang kita minta dengan Allah 10 kali Allah tak bagi, minta ampun Allah tak ampunkan lagi. Jadi kita jadilah sebagaimana panduan kepada Nabi Zakaria yang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya pada ayat 10 tu, ayat 10 dia kata innahu kana yusari'una fil khairat. Maknanya kita kena buat perkara kebajikan dahulu. Kemudian yad'unana raghaban wa rahaban. Maksud dia apa? Maksud dia rahaban wa rahaban. Hendaklah kita memohon kepada Allah situ, maknanya dengan secara kita takut kepada Allah, takut benda dia tak terima, takut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahaba, maknanya kita kita takut dan kita sangat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya cemas sungguh. Maknanya kita rasa macam Nabi Zakaria alaihissalam. Makna umur dia hampir dah, kata riwayat dalam sirah tu umur 80 ke 90. Kalau ikutkan pada adat tak akan dapat anak lagi dah. Tapi dalam dilakatkan dalam Quran ini, wa yad'unana rahban wa rahaba. Maknanya dia dah berdoa tu takut sungguh, Allah mesti takut sungguh kepada Allah SWT. Rahabat maknanya mestilah kita rasa cemas sungguh. Cemas maknanya kita, maksud dia kita harap sungguh-sungguh kepada Allah, bukan harap kepada yang lain. Itu kita kena buat. Maknanya selagi tak dapat Nabi Zakaria sampai umur 90, maknanya perkara yang luar biasa kena buat macam tu. Doa biasa okey, tapi yang kita nak, apa yang nak pada akalnya tak dapat lagi dah. Maknanya umur 90 tak mungkin. Kita fikir macam mustahil. Mustahil dah. Tapi itu yang dia ajar cara daripada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang kita betul-betul mengharap. Macam saya lah belajar dulu, kadang-kadang gagal kat Mesir, tapi pergi ke Mekah. Maknanya menangis-nangis dapat khabar, ya Allah. Ini satu nak kongsi pengalaman. Minta Allah supaya luluskan juga saya. Kalau ikutkan tak mampu dah. Tapi balik ke Mekah, Alhamdulillah. Maknanya Allah bagi jalan mudah je, lulus terus. Kemudian balik ke Mesir untuk berkhidmat. Kemudian berjanji dengan Allah supaya kalau Allah bagi ruang untuk jadi khadam kepada kota Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 25 tahun. Jadi kita mana cita-cita kita tu. Maknanya kalau kita nak minta perkara yang agak luar biasa, kena ikut apa yang berlaku kepada Nabi Zakaria. Makna rahban wa rahabat. Maknanya kita takut pada Allah, kita mengharapkan sungguh-sungguh sampai kita sungguh-sungguhlah. Tidak, kita bukan saja seperti mana apa yang saya tengoklah sekarang, bukan nak protes sangatlah kepada jemaah kita orang Malaysia lah. Maknanya lepas sembahyang, amin. Apa yang imam minta kita tak tahu pun. Kita tak berdoa pun. Kita tak faham. Sebab itu kepada sunnahnya, sebaik-baiknya kita berdoa sendiri. Sebab kita minta kepada Allah. Kita tengok rakyat kita minta supaya imam baca betul. Imam faham kita apa minta, tak tahulah. Jadi dari segi kualiti doa kita itu tidak mengikut, tak bersungguh, tak faham apa yang kita minta. Sebab apa? Doa ni satu ibadah. Apa maksud doa? Al-qasdu, maknanya doa itu kita mengharap kepada rojak kepada Allah SWT. Mana mengharap sungguh-sungguh kepada Allah. Kita minta, contoh, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kalau imam baca nampak cantik je imam, kita pun teriak amin. Apa benda betul lah, terima kata, tapi kita tidak faham. Ikut teks saja. Kita bawa apa yang kita bawa dekat sini, kat Mekah pun macam tu lah. Kita kata, balik pada umrah, cantiknya saya, seumur travel, doa ustaz semua baca amin kami, amin. Dia tak berdoa.
kualiti tu tak begitu baik. Tak ikut sunnah Nabi SAW. Mm. Nabi tidak bawa para sahabat berdoa bersama-sama di padang Arafah. Nabi tidak bawa para sahabat semasa tawaf berdoa memuji Allah SWT. Nabi buat sendiri dan sahabat kena buat sendiri. Itu urusan kita dengan Allah SWT. Untuk bersihkan jiwa kita, kita sendiri. Bukan kita mengharapkan kepada orang lain. Dah depan Kaabah, nampak Kaabah, mintalah sendiri. Janganlah kita mengharapkan kepada orang lain. Sebab itu kadang-kadang kan saya tegur pada Jumaat, tuan-tuan pergi banyak kali umrah, balik macam tu juga. Tak nampak Tak nampak perubahan yang tak lebih nampak baik. perubahan-perubahan. Sebab itu mana-mana travel yang baik-baik, yang maknanya ajarlah mereka supaya berdoa sendiri kepada Allah SWT. Jangan bawakan sangat kita je berdoa. Jadi kalau kita berdoa, dia hati dia tidak berdoa. Dia cuma dianggapkan itulah agama yang diajar oleh Nabi SAW. Tak. Kita kena pandu mereka supaya pergi dekat Kaabah minta dengan Allah. Apa nak minta Ustaz? Pertama sekali minta kita kekal iman kita. Mati dalam husnul khatimah. Mati maknanya lepas saya sekubur. Mati. Itu patutnya kita ingatkan kepada jemaah kita balik supaya Mesti kita redha patuh Allah, kepada Allah, syariat, suka kepada membaca Al-Quran, suka kepada syariat Allah, redha apa mana raditu billahi bil Islam. Maknanya kita redha dengan agama Islam kita. Saya rasa banyak dah kot. Dah lebih 1 jam. Aduh, seronok sangat cerita ni, tak habis. Nanti kita sambung lagi episod akan datang. Ada lagi ke? Masya Allah. Boleh. Ustaz sentiasa free, insyaAllah. Nanti kita mungkin doa-doa Ustaz. Adab berdoa, apa doa-doa. Kita mungkin kena bantu-bantu sikit lah juga ni pendengar kita, penonton kita. Saya rasa ada dah kan. Tapi itulah saya nak ingatkan, dalam melaksanakan ibadah ni kita nampak contohlah yang ketara yang saya nampak apa salah laku kepada jemaah. Contoh kita katakan memang dalam hadis Nabi SAW kita kucuk Hajarul Aswad tu sebagai dia akan berkata di akhirat nanti. So maknanya manusia ini telah pun kucuk aku dan seperti mana Nabi kucuk. Jadi walaupun pengarik itu dipanggil sunnah Nabi SAW, tapi kita kena jagalah adab-adab kita. Jangan rempuh, jangan menyakitkan orang lain. Jadi kalau Ustaz, kita tanya pula, Ustaz kalau tak rempuh tak sakit kan, macam mana nak dapat? Tak, maknanya dalam hadis tu dijelaskan kepada kita, akhir sekali dia kata siapa yang mendapat panggilan daripada kita tahu bahawa Hajarul Aswad tu akan dibawa ke syurga, manusia ni pernah kucuk aku, dia kata. Tapi yang mana yang kucuk mana? Dia kata istaslamu tu bil haqq. Apa makna bil haqq? Dengan cara yang benar. Maksud yang benar tu tidak menyakitkan orang lain, tidak menyodol orang lain, tidak maknanya tunggu redha. Doa banyak-banyak kepada Allah SWT. Kita tawaf sunat dulu 3-4 kali, banyak-banyak tawaf, doa, pergi, insya-Allah Allah akan ruangkan kepada kita. Tapi kita berusaha. Tak dapat tu lain cerita lah. Maknanya Allah tahu apa perbuatan kita. Tetapi sebab dia tulis dalam hadis tu, kita baca nampak cucuk je, tapi yang bawah tu istaslamu bil haqq. Apa makna bil haqq? Dengan kebenaran. Kebenaran itu maknanya dengan betul lah. Kalau berkata kita beratur, kita kena beratur. Kalau kata kita rezeki masing-masing. Tapi kena berusaha. Tak berusaha, tak dapat pergi Mekah. Saya selalu juga dengar orang jemaah-jemaah kata, ajar dapat cium Hajar Aswad. Oh macam mana? Macam lorong kosong aja tiba-tiba ke depannya. Okey lah, Allah bagi. Allah kan? bagi. Nak minta lah betul-betul. Tapi macam mana Allah nak bagi tu? Pertama sekali, sungguh-sungguh doa tu. Yang kedua, kita buat ihdinas siratal mustaqim. Maknanya iyyaka tu kan ayat tu, iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepada engkau lah yang kau sembah. Maksud daripada engkau lah yang sembah, kita akan buat kebajikan tu. Buat amal soleh, buat kebajikan, tawaf sunat, beri orang makan dan semua sekali. Ya Allah Tuhanku, aku berhajat benar untuk nak berkunyah surat seperti mana Nabi aku punya. Aku nak juga. Mintalah dengan Allah betul-betul, insya-Allah. Salah hajat. Tapi kalau tak bagi juga, jangan marah, kau Ustaz Ismail lah kan. Sebab itu rezeki masing-masing. Tak semuanya. Tapi yang penting niat tu dah betul. Sebab mana kebenaran yang kita kena buat. Dia Mekah ni memang seronok nak tengok jemaah-jemaah berbagai-bagai ragam. Ada orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang tenaga kuat, orang yang lemah. Jadi semua itu adalah memberi ruang kepada kita untuk membuat kebajikan lah. Sebab itu kenapa Allah bawa macam tu. Kenapa Allah jadikan orang ini ada kaya, kenapa orang ini ada sihat, kenapa orang ini ada semua dekat Mekah tu semua ada. Cuma kita ni je lah untuk meletakkan diri kita benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah yang mengatur semua makhluk. Sebenarnya apa pun yang ditakdirkan ini semua daripada Allah dan terbaik untuk kita, Ustaz kan? Ya. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai penghujung. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dengan Ustaz, nanti kita jemput lagi Ustaz. Ustaz jangan lari.
Kita harap penonton dapatlah banyak ilmu daripada yang Ustaz kongsikan. Dan kalau ada tajuk atau perbincangan yang tuan-tuan dan puan-puan nak kami bincangkan pada next episode, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe podcast Solusi Umrah. Share dengan kawan-kawan, share dengan family. Semoga lebih ramai lagi yang dapat ilmu yang mungkin kita tak dapat nak cerita masa kursus umrah, masa kursus haji. Jadi dekat sini kita boleh bincangkan secara lebih detail, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi umrah langkah kau cari. Podcast ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata.